bawang putih, ni bawang hitam. Korang tahu tak, black garlic ni ada 10 kali ganda khasiat berbanding bawang putih. Tahu kebaikan black garlic ni, tapi I nak recommend korang beli sunscreen. Sebab kalau certain brand yang korang beli, dia bau hapak and tak sedap. But this one rasa prune, rasa sedap. Untuk siapa yang ada masalah kencing, manis ataupun darah tinggi, kolesterol tinggi, ni senggugut ataupun banyak angin macam I ni, kan kadang-kadang kita naik angin, banyak angin, korang kena try black garlic. Tengok rupa tak seberapa, tapi kalau korang buka, rasa dia macam prune je. Korang boleh makan dengan nasi ataupun makan macam tu je, macam healthy snack. Tengok TV makan, sedap. Korang amalkan 1 biji 1 hari. Ini dalam ni 250 gram. Bersamaan lebih kurang 28 biji. Ngap untuk sebulan. Guys, korang grab dekat beg kuning, tengah murah. And I cakap kat korang, memang sedap. Dalam sedap, banyak khasiat. Macam itulah, bila dah bagus, akan ada yang tiruan. Jadi pastikan beli dekat yang iTag ni, dia confirm 100% original. Dia ambil masa 120 hari fermentasi tau. Sebab itulah, dia ni mahal patutnya, tapi korang beli kat sini dia tengah promo. Alang-alang beli untuk diri sendiri, beli untuk mak bapak kat kampung tu, beli untuk suami. Okay, grab sekarang.